Bayangkan seorang guru, dia sudah berusaha sehabis baik, datang awal, balik lewat, mengajar dengan penuh hati, tetapi apabila melihat kejayaan orang lain, melihat guru lain dipuji, melihat pencapaian orang lain di media sosial, dia mula rasa dirinya tidak cukup baik. Persoalannya, berapa ramai guru yang sebenarnya hebat tetapi penat kerana terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, setiap guru mempunyai perjalanan, cabaran dan cara perjuangan yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam dunia pendidikan hari ini, guru bukan sahaja berhadapan dengan cabaran mendidik murid, tetapi juga cabaran emosi dan tekanan perbandingan. Media sosial penuh dengan kejayaan orang lain, pencapaian sekolah lain guru-guru yang kelihatan sempurna. Program seterusnya adalah satu hari satu math, terkukuhi, soalan rutin, NKBAT, SPM yang hebat, murid yang cemerlang. Semua ini kadang-kadang membuatkan seorang guru mula bertanya kepada diri sendiri, kenapa aku tak sehebat itu? Kenapa kelas aku susah berubah? Kenapa usaha aku macam tak cukup? Masalah sebenar hari ini bukan kerana guru tidak hebat. Masalah sebenar ialah ramai guru terlalu sibuk membandingkan perjuangan sendiri dengan kehidupan orang lain, sedangkan setiap guru mempunyai latar murid yang berbeza, cabaran sekolah yang berbeza, beban tugas yang berbeza, perjalanan hidup yang berbeza. Lebih membimbangkan apabila guru mula melihat diri sendiri sebagai gagal hanya kerana tidak sama seperti orang lain. Ada guru yang hilang keyakinan, cepat merasa rendah diri, penat secara emosi, merasakan usahanya tidak bernilai. Sedangkan hakikatnya, ramai guru sedang melakukan perkara luar biasa dalam diam. Masalah sebenar ialah apabila kita mengukur nilai diri berdasarkan analisis data tadi yang menunjukkan jurang yang besar antara pencapaian semasa dan sasaran ATR, maka pihak sekolah telah merangka beberapa intervensi berfokus dan berstruktur khusus untuk tingkatan 4. Intervensi ini tidak dibuat secara umum tetapi spesifik kepada isu penguasaan asas, kemahiran menjawab dan konsistensi latihan murid. Apa yang kita nampak pada orang lain. Sedangkan tidak semua perjuangan kelihatan di mata manusia. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam dunia pendidikan. Nilai seorang guru tidak diukur melalui perbandingan, tetapi melalui keikhlasan dan kesan yang diberikannya kepada murid. 1. Setiap guru mempunyai medan perjuangan sendiri. Ada guru mengajar di sekolah yang serba lengkap. Ada guru mengajar dalam keadaan kekurangan. Ada guru menghadapi murid yang mudah dibimbing. Ada guru berjuang dengan murid yang sangat mencabar. Sebab itu, perjalanan setiap guru tidak sama. 2. Media sosial tidak menunjukkan keseluruhan kehidupan. Kadang-kadang kita melihat orang lain nampak hebat, tetapi kita tidak melihat penat mereka, tangisan mereka, cabaran mereka. Membandingkan diri dengan apa yang dipaparkan di luar hanya akan melemahkan emosi sendiri. 3. Guru hebat adalah guru yang terus berusaha. Kejayaan sebenar bukan tentang siapa paling terkenal, tetapi tentang siapa yang tetap hadir untuk murid walaupun penat. Kadang-kadang satu usaha kecil guru menyelamatkan murid daripada putus asa, membina keyakinan seorang anak, mengubah masa depan seseorang, dan semua itu mungkin tidak pernah viral, tetapi sangat bernilai. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang guru selalu merasa rendah diri. Dia melihat rakan-rakan guru lain mendapat anugerah, dipuji, ramai viral di media sosial, sedangkan dirinya hanya guru biasa. Dia mula merasakan dirinya tidak cukup hebat. Namun suatu hari, seorang murid datang dan berkata, "Cikgu, terima kasih sebab percaya pada saya waktu semua orang dah putus asa." Guru itu terdiam. Rupanya, tanpa sedar dia telah mengubah hidup seorang murid. Walaupun tiada anugerah besar, dia sebenarnya sedang melakukan kerja yang sangat bermakna.
Kisah kedua, seorang guru yang sangat terkenal, namun dalam diam, dia juga pernah merasa penat dan tidak yakin. Perbezaannya ialah dia belajar fokus kepada perjalanan sendiri, bukan hidup orang lain. Akhirnya, dia lebih tenang dan lebih ikhlas dalam mendidik. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, jika hari ini cikgu rasa diri tidak cukup hebat, ingatlah, tidak semua kejayaan boleh dilihat dengan mata. Kadang-kadang kejayaan seorang guru ialah murid yang mula berubah, murid yang kembali bersemangat, murid yang merasa dihargai, dan semua itu sangat besar nilainya. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita terlalu keras terhadap diri sendiri? Adakah kita menghargai usaha kecil yang telah kita lakukan? Adakah kita sedang membandingkan perjalanan hidup yang berbeza? Mulakan dengan langkah kecil. Fokus kepada perkembangan diri sendiri. Hargai setiap usaha yang telah dilakukan, kurangkan membandingkan diri dengan orang lain. Ingat kembali sebab kita memilih menjadi guru. Jika cikgu rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput cikgu semua untuk subscribe channel Pengetua AAI. Di sini kita berkongsi motivasi dan sokongan untuk membantu guru terus kuat, positif dan bersemangat mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan-rakan guru. Kerana kita mahu melihat lebih ramai guru terus percaya bahawa mereka juga sangat bernilai. Ingatlah, guru jangan bandingkan diri dengan orang lain kerana setiap guru mempunyai perjuangan dan cahaya tersendiri. Teruskan mendidik, teruskan berbuat baik. Kerana guru yang hebat bukan guru yang paling sempurna, tetapi guru yang terus ikhlas memberi walaupun tidak selalu dipuji. Terima kasih semua. Semoga semua guru terus kuat, terus yakin dengan diri sendiri dan terus menjadi inspirasi kepada anak-anak bangsa dengan cara perjuangan mereka yang unik dan bermakna.